Ataupun bila kita corner, kita akan rasa macam belakang tu melayang-layang je. Hai, tip 1 minit hari ni. Okay, jom sini dulu. Okay, hari ni saya nak cerita sikit buat absorber ni. Okay, senang je. Kat sini saya nak bagi tahu, okay, kalau sesiapa yang nak tukar absorber, terutama absorber belakang, kalau boleh, tolong pastikan absorber yang anda tukar tu lebih keras daripada absorber asal. Bukan apa, sebab kebanyakan absorber belakang ni, kebanyakan dia kalau datang OEM ni dia lembut. Bila lembut, bila kita tukar, mulalah kita rasa belakang tak sedap. Naik bongo, kerap, rapat. Ataupun bila kita corner, kita akan rasa macam belakang tu melayang-layang je. Dia jadi macam tu. Jadi kalau boleh, siapa yang nak tukar absorber belakang yang baru, carilah absorber belakang yang lebih keras daripada original. Senang cerita cari yang heavy duty lah. Biasanya kalau heavy duty, kalau brand kayak Batra RS ataupun Monroe tu, dia lebih keras sedikit daripada original. Itu yang sesuai. Kalau anda beli yang lebih lembut, absorber belakang lembut, nasib tak elok, memang anda akan ada problem, bawa tak syok. Bila kita speed atas highway tu, kereta tu macam bergoyang-goyang. Itu punca absorber lembut. So, kalau kereta anda ada masalah yang sama, tak tahu nak settle, boleh bawa datang ke PZ Motorsport Sunway Post. Dapat hari ini, saya